kan. Ini baru packaging premium rasa dia. Harga dia sedikit premium lah. Kalau ada orang tanya, "Uish, apa spend sampai puluh-puluh ringgit, ratus-ratus ringgit untuk casing je?" Itulah hakikatnya. Kita ada orang dia berbeza bukanlah special tapi berbeza. Ada orang memang passion dia, macam aku passion aku untuk buat video ni, so aku kena spend sikit lah untuk produk ni. Ini nama dia Aolumu A17 Rock Case, untuk model iPhone 17 Pro. Okay, jom tengok macam mana dekat dalam dia. Macam biasa, video ni aku dah pernah buka, dan aku saja masukkan balik untuk experience dengan korang. So korang tengok Stiker dia pun rasa mahal weh. Texture stiker ni, aku pernah order stiker, aku rasa nak hasilkan stiker macam ni pun dah mahal. Okay, korang boleh tengok Okay, aku buka ni. Then kita macam sikit, buka daripada atas ni. Okay, aku pergi dekat sikit pada korang. Okay, tengok ni. Tu dia weh. Smart weh. Ini kalau sesuai lah untuk lelaki boleh, perempuan boleh. Tapi aku rasa most lelaki memang akan suka dengan design ni. Surprisingly, casing ni dia silikon je kot. Silikon TPU, keras. Dia lembut yang tak berapa lembut sangat lah, in the middle. Tapi korang tengok lah, dia punya build quality dia, texture dia, line dia, details dia, memang team ni dia bagi 100% attention lah untuk build dia punya produk lah. And ini my first time, and for the first time, okay, untuk model-model iPhone sebelum ni aku aku dah perhatikan lama dah produk ni untuk aku beli. Tapi at that time dia punya price agak agak mencabar untuk aku. So aku manifesting untuk dapatkan juga one day. And then today dengan iPhone 17 Pro, the best combination ever lah aku rasa. Untuk Aolumu ni aku dapatkan untuk iPhone 17 Pro ni, aku kena juga dapatkan case Aolumu ni. So build up dia, kau tengok design dekat tepi dia sangat detail.